Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Alhamdulillah. Selamat Hari Raya semua. Maaf saya Selamat batin. Raya, Ustaz. Kan, Waalaikumsalam. dalam raya lama seminggu raya kan? Takkan seminggu lah. Seminggu lah gini kalau gini. Okey, kita sambunglah lepas raya seminggu. Kita sambung balik bacaan kita ni. Senang Ustaz nak cancel lah ni. Kata tak apalah, kita sambung juga. Kerana kita ada 2 kelas. Minggu ni ada satu lagi pada bulan. Pada 28 hari bulan insyaAllah. Ustaz pergi 14. 14. Pada 14 14 satu 4 tak kan? adalah. Adalah. Okey. Minggu depan tak adalah 14 Minggu hingga depan tak ada lah. 25. Maknanya 2 kali Isnin tak ada. Okay. Ya. Ada balik semula kelas kita pada 28 hari bulan. Akhir bulan. Dua Okey, kelas lah. insyaAllah. Jadi kalau InsyaAllah. usahanya 3 kan. So kita Ya. gantilah. Bila masa nanti kita ganti. Pada depan Tak ke. apa Ustaz. Pada ke kita ganti insyaAllah. Okay. InsyaAllah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey. Hari ni kita di buku surat 50 apa Muka surat 57, Ustaz. 7. Ayat 53 ke 56. Okey, Ustaz kena share screen kan biasa kan? Tak ingat dah. Okey. Okey, sekejap. Ayat 53. Dah 53. Betul tu. Okey, border dulu dia. InsyaAllah, Ustaz. Ya. Assalamualaikum, Ustaz dan Assalamualaikum. kawan-kawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. Sama ya Ustaz, tak ada Sama, khilaf. tak ada apa-apa. Teruskan. Okay. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. Sama. Okey. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي مطهرك Wah, 3 wah. Ilayya wah. ومطهرك Okey. ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. Okey. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Okey. فأما الذين كفروا فأعذبهم Dah ada عذاب. baca Ibn Katsir. Ibnu Katsir sama kan Ustaz? Tak sama. Fihi. Oh fihi. Oh Masya Allah tertinggal. Pada fa'ahkum situ. Fa'ahkumu. Ambil situ saja. Fa'ahkumu. فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Okey. فيه تختلفون. Okey. Abu Ja'far sama ya Ustaz? Sama kolom. Okay.
فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Okey. ابتداء لي فأعذبهم Boleh. عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Okey, habis dah? Sama Ayo. semua. Habiskan, tak ada Okey. beres. Sampai 56. Betul lah. Okey, terima Okey, kasih kepada Alhamdulillah. Terima Alhamdulillah. kasih, Ustaz. Sama. Okey, next sambung. Katun. Tak ada panggil Kak ni muda pada Ustaz ni. Tak apa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. Kalau ambil Dia separuh boleh tak? baca fanwafihim tu kan. Salah? فنوفيهم. Okay. Al-Jami' min nun. Okey. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم. Okey. Lepas tu ambil separuh. Boleh. فنوفيهم أجورهم. Okey. Boleh. والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم Pada fakul ta'ala. Makan sikit. فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Tak jadi. وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Okey, fakul ta'ala. Fakul ta'ala. Okey. Kita baca silahkan. Okey, sila dulu ya. Silakan. فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم Pada wanita ada. Wanita ada. ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Ibnu Katsir pada awal lah. Ibnu Katsir dia kena ada daripada depan lah. Dia depan kan, terpaksa baca semua. Okay. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum
nisa'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum Wanisa nah. wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'nallahi 'alal kazibin. Okey, bagus. Nah, kalau wakaf la'nah bagi Ibnu Katsir. Lain tak boleh lah, tapi kalau Ibnu Katsir la'nah. Okey, betul, bagus. Okey, terima kasih. Ikut. Next, Pak Hamzah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadza lahwal qasasul haq. Inna hadza lahuwal qasasul haq. Tak bunyi, Wa Bu. ma Tak bunyi, min tak bunyi. Kau lah. Kuat sikit. tak dengar ya. Hilang ya. Inna Oh, hilang dalam ya. udara. Okey. Sudah. Inna hadza lahuwal qasasul haq. Okey. Wa ma min ilahin illallah wa inna allaha lahwal azizul hakim wa inna allaha lahwal azizul hakim fa in tawallaw fa inna allaha alimun bil mufsidin. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. Tengok rumah tu kan, tebu tu, Kasihlah. hari Rabu petang. Kena ambil daripada awal Ustaz ya. Rabu petang dia nak tengok. Boleh kena ambil pada ta'alau. Ta'alau. Okey, ta'alau. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. Qaul wajah patah dan taklil pada Taurah. Okey. Sekarang. أفلا تعقلون ها أنتم Habis dekat هؤلاء 65 tak? Sampai situ tak? Ya. Apa ada sampai dapat ayat 65? Habis dah? Oh ya habis dah Ustaz. Okey. Belajar. Belajar itulah kata 65 je.
Okey, terima kasih Puan Hamzah. Okey, next Puan Hasimah. 66 sampai 70. Okey. Ada ke Puan Hasimah? Ada ke Puan Hasimah? Tak ada rasanya Ustaz. Tak ada. Okey, tak ada. Puan Roziah lah sambung. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ها Macam tu أنتم dibaca tasil. Ha antum. ها أنتم Ini pendek. Haulai. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم Okay. ها أنتم هؤلاء حاججتم Sekarang فيما betul. لكم Sekarang baca apa sekarang? Kita nak baca silah. Bismillah. Ha antumu. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون Kalimah. فيما ليس لكم به علم Kalau Abilah sama dengan apa? Kalau sama dengan Abu Ja'far. Kan sekarang baca kumpul dengan kumpul lain kan? Kumpul lain dan juga bazi lain. Ya. Okey. Sekarang bazi macam mana? Baca bazi dulu. Bazi seperti Hafs. Tak? ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون Okey, berhenti tu, tunggu dulu. Kalau baca bazi, kumpul pula, dia tanpa alif. Ha'antum. أأنتم Tumulah, هؤلاء ha'antumu. أنتم Tumu. يا أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وما كان إبراهيم يهوديا Allah ja'ala wa antumu. Baca silah. Oh ya, sorry, terlupa tak nampak Ustaz. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين Nabi'u. Wa hazan nabi'u walladhi. An-nabi'u. Kalau Nabi. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين Panjang. Mak mutasil. Wa hazan nabi'u walladhi. Mak mutasil. وهذا النبي والذي متصل Betul tu. Hazan nabi'u walladhi. وهذا النبي والذين آمنوا Ataf untuk Abu Ja'far. Situ wa haza. وهذا النبي والذين آمنوا Okey.
Kita ambil bermula pada awal, ambil baca untuk baca Ibnu Katsir. Berawal Kasih. inna aula. Inna awalan nasa Inna aulan nas. Inna awlan nasi bi Ibrahim lallazina tabauhu wa hazan nabiyyu wallazina amanu Okay. wallahu waliyul mu'minin waddat Baca Abu Ja'far. Abu Allah. Ja'far, yes. Wallahu waliyul mu'minin Okay. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. Okey, Habizah. Alhamdulillah. Bagus. Terima kasih, Pak Raziah. Ustaz. Next, Saja Mahani. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz ni saya baca. Saya sebenarnya baca ayat 75 tapi saya tak Kena tahu awalkan. tak apa Ustaz. 71 sampai 74. Okey. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. Tunggu baca kolon Ustaz ya, sila. Silah tu. Ambil pada watak tumu. Atau je. Tadi tak baca sukun. Bunyi tumun. Tu suka silah tadi ke? Terus bunyi sukun. Maknanya kena sukun dulu Ustaz Sukun. Okey, saya ulang semula. Alhamdulillah. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. الذي واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. قولوا sila Ustaz Habiskan dulu. Habiskan sampai apa tu? Ai yu'ta. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو yuhajjukum. Betul lah kan? Betul. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. Kolon sila saya. Kalau silap betul. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم
أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. Okey, sekarang macam apa sekarang? Saya Ah, baca Abu Ja'far. tak boleh, kena baca Ibn Katsir dulu. Terima kasih. Kat mana Ibn Katsir? Sekejap saya tengok. Ayyuta tu situ. Dia baca dua Oh, hamzah. dua Ah, hamzah. dia baca asilah ayyuta. Hi'ayyu'ta. Ayyuta. Dekat Kan? sini hi'ayyu'ta Ustaz. Tak yang ayyuta ahadun tu. Apa ayyuta ahadun tu dia baca dengan aan. Oh, Aan. Jadi bila aan dia tasih hamzah kedua. Oh, jadi Betul, betul. Oh, Ayyuta. Okey. maknanya saya baca Situ je Ibn lah. Katsir. Saya baca Ibn Katsir dulu lah. Jadi Situ je lah. saya ataf Ustaz ya. Atau situ je. Qul in ya. Qul inna hudallah. Tak situ. Ayyuta je situ je. Oh, saya ambil situ ya. Okey, okey. Situ je. أي أن يؤتى أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. Habis dah. Tinggal baca dengar lagi Abu Ja'far. Pada awal lah. Jadi Abu Ja'far. Okey. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. Boleh Ustaz saya Boleh? sambung? Please. Sambung. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. Ini Ibnu Katsir dulu Ustaz ya. Betul, betul. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. Okey. Jadi tak payah ataf terus Ustaz ya. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Kan baik lagi. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق Okey. الله. Bagus. Terima Masih kasih. Ustaz? Masih Ustaz? Sama-sama. Next sambung. Lanjut Samsina. Assalamualaikum Ustaz. Selamat Hari Raya. Raya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum Saya warahmatullahi cuba sebab ayat semua dah lari ni Ustaz. Itulah. Seorang tak tanda kan. Larilah semua. Ibu jadi tak terurus. Kita tak tulis dekat. Kita Tadi baca. ambil ayat mahani ni. Satu, dua. Tak apalah. Belajar. Saya Satu, apa, dua, saya setengah. try. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahlil kitabi man in ta'mannu biqintarin yu'addi ilaik. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما. Saya Sekarang baca. itu dulu boleh ke Ustaz? Okey. Boleh Sekarang ni Hajar baca tadi kalau tak patut kena sambung. Tak apalah. sambung Oh tak apa. Tak. Kita jangan putuskan. Sambung. Tak apa. Ah, Sekarang Hajar baca tadi baca kolon kan? Sekarang baca apa sekarang? Lepas kolon? Saya baca untuk kolon dulu Dah baca kolon. Silah. Saya baca silah untuk minhum tu. Wa minhum man in Di depan ada tak? Ya. Ustaz Iwabil Hubur Tak, just tengok kita baca situ Kalau berhenti dekat qaimah tu lepas tu kan habiskan semua dulu. Tak, kita baca okey. Baca boleh? Wabil Hubur tu boleh? Ya. Ambil Wabil Hubur boleh? Okey. Wa minhum man in ta'mannu bidinarin la yu'addi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. Panjang. Qaimah. Ya. Ma dumta alaihi qa'ima. Okey, sekarang baca apa? Ibn Katsir ke Abu Ja'far? Saya baca Ibnu Katsir dululah. Ibn Katsir dulu. Betul.
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك Okey. ومنهم من إن تأمنه بدينار Sekejap, Hajah kena sambung. Tak apalah. Teruskanlah Okey. waminhu boleh. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. Okey. Sekarang saya Kan baca Abu Ja'far ya. Okey. ومن أهل الكتاب من إن تامنه بقنطار يؤده إليك. Kalau saya sambung boleh jugalah, tapi takut nafas tak cukup lah Ustaz. Tak apa-apa. Ambil pada belakang Okey. sikit. Apa dia yu'addihi ilaik. Situ. Ah, Yu'addihi ilaika wa minhumu. Situ. okey. Ambil daripada man Okey. in Dia baca apa? Yu'addih ke yuwaddih? yuwaddi. Okey. Ah. Yuwaddih ilaika wa minhum man in tamanhu bidinarin la yuwaddih ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. Okey. Maknanya Abu Ja'far baca yuwaddih. Yuwaddi Dan ya. yu'addih, Okey. yuwaddih. Hatu Okey. sukun. Okey. Cumanya Ibn Katsir seperti Hafs lah. Yu'addihi. Ya. Qalun pendek. Yu'addihi ilaik. Sini Ya. dipanggil Hadomir dipanggil kosa. Kalau qaulun dipanggil Ah. kosa. Kan kosa yu'addihi pendek. Okey. Okey, Terus ya. teruskan. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله Sabilun wa yaqulu. okey. Balik semula ya. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Okey, selesai. Baik. Terus je ya. Kan? بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. Ulaika. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. Sekarang saya buat silah. Innalladzina Dah habiskan tadi? Tak habiskan? Ya. Habiskan dulu. Sampai azabul alim. Oh, ada lagi. Habiskan dulu ya. Habiskan dulu. Walahum azabun alim. Baca wala yuzakihim. Okey. Ambil dari sini. Wala yuzakkihim walahum azabun alim. Okey, kasihlah pada awal kot. Pada awal lah. Daripada awal ya. Pada awal. Allazi. Innalladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم
azabun alim. Okey, bagus. Terima Terima kasih Ustaz. kasih. Alhamdulillah. Okay, next Puan Masita. Ah, Okay. okey dah. Lain tempat tak ya? Itu Pak dah. Okey, selamat raya Ustaz. Raya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Nabi nak baca Abu Ja'far Ustaz? Abu Ke Ja'far kat baca mana? dulu lah. Tak, Silah lah. Silah. Okey. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب Litahsibu. لتحسبوه من الكتاب Baca qalu habis ke tak habis qalu? تحسبوه. Belum, habis dah qalu belum kan? Belum. Oh, belakang sama belakang sama boleh lah. Dah baca silakan minhum, baca silah sekali kan? Tadi Okay, dah ini, baca habis. ini cara kita baca. Sebab apa kita dah baca, mula-mula baca sukun. Kan, wa inna minhum. Okey. Yang kedua baca silah. Wa inna minhumu la fariqan. Mana kita nak kata ni, kita baca silah lah. Track silah. Kan, wa inna minhumu la fariqan yalwuna sinatahumu bil kitab. Okey. Sekarang kita baca track silah. Maka kita boleh berhenti lah mana-mana. Kan, berhenti mana-mana. Tadi baca sama ada faminal wama huwa minal kitab. Kan, wama huwa minal kitab. Situ kan berhenti kan? Okey. Okey, sekarang Ustaz, baca yang hujung tu ada silah Ustaz? tanpa apa. Kita dah baca silah 2 kali lah. Oh. Mari kita beritahu sebab lepas ni sama je, betul tak? Kasih dengan Mujaffar silah juga sama je. Mari kita nak baca silah 3 orang je silah. Kita ambil Abu Ja'far dulu Ustaz. Ambil Ibnu Katsir dulu. Terima kasih dulu. Dia sama kan? Ambil daripada mula ke tak? Tak situ tu, litahsibuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab. Okey, sekarang baca Abu Ja'far. litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab. Kena panjang. Kalau boleh berhenti kat wayaqulun tu boleh. Wayaqulun. Litahsabuhu minal kitab. Litahsabuhu minal kitab. Pendek. Litahsabuhu minal kitabi wa Baca panjang bunyi hu tu. Okey. Hu panjang tak ya? Baca panjang. Litahsabuhu minal panjang tu. Litahsabuhu minal kitab. Bunyi 4 harakat. litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitabi wa yaqulun. Boleh tak? Boleh. ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Mari silah jalan 3 sekaligus. Boleh buat gitu, kenapa? Itu wajah kedua, 3, 4 dah. Kan? Wajah pertama tak boleh. Sampai habis lah. Yang wajah kedua, 3, 4 boleh modified. Separuh je. Janji lepas 1 silah ataupun 2 silah, okeylah. Pada kita boleh baca terus Ibnu Katsir dan Abu Ja'far. Baru cepat. Kan? Walaupun belakang satu lagi silakan, wahumud satu lagi tak apa. Kita tinggalkan itu, dia akan sama je baca. Ibnu Katsir dan Abu Ja'far. Qalu sama belakang tu. Boleh faham Okey, bagus. Lagi teruskan. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwata
ثم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. okey. Tak nak ambil. Mana tu Umi? Ada. Kena anulah silah dulu. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا. Kalau ambil tadi walakin kan Ustaz. Kita coba sini. ولكن Walakin. Okey. ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Okey, ambillah silakan. Okey. Sekarang baca. Ambil apa tu? Ibnu Katsir dulu. Terima kasih dulu ya. Kat mana? Baca kat mana? Wan nubuwah. Kena ambil pada awal. Ialah berpenawal. Pada awal lah. Okey. Ini kita boleh. Tak boleh Berhenti. juga. Kita kata tak boleh sebab dia baca. Walakin kunu. Boleh, boleh. Lihat. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم Nubuwata. والحكم والنبوة ثم يقول للناس. Okey. Berhenti tu. Nak baca apa? Kena Ambil baca. Kena baca Jafar. sampai kalau boleh sampai tak apalah. Ambil terus Ustaz. Sampai ke dunillah. Tu je. Okey. Apa baca-baca terus lah sebab kita sebelum silahkan belum lagi kan? Okey. Okey, sembahyakulu. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. Okey, berhenti tu. Okey. Berhenti tu. Boleh berhenti belakang silah sama je. Sama je. Kan? Betul kan Kalau baik. baca Abu Ja'far. Abu Ja'far, dia samalah Bekasi tadi kan Ustaz? Yang nubuah Kita tu. ni track silah kan. Tadi baca kalau silah dah habis lah. Okey. Track silah kita boleh campur lah. Boleh join. Nabi Kasidat, Bekasidat, Abu Ja'far. Okey. Abu Ja'far Ustaz ya? Nubuwata. ما كان لبشر أن يؤتيه ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Habis. Habis ya. Astagfirullahaladzim. Okey. Habis dah situ. Okey. Deh. Terima kasih Puan Rasita. Terima kasih Ustaz. Next. Puan Diana. Diana. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Raya Maaf Batin. Ayat ke berapa Ustaz 80 Ayat ke 80. Okey, alamak nak pakai ini. Okey, cuba ya Ustaz. Sebab saya prepare 80 Ustaz. Okey, apa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة يأمركم ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. Silah. Silah tu. Ibnu Katsir. Silah. Tak silah kau.
Sila dulu. Qaulu. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. Saya baca apa? Ibnu Katsir. Berawal lah. ابن كثير. Eh. ولا Ya, baca Ibnu Katsir. يأمركم Ya murukum. أي يا Ya juga murukum. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. Abu Ja'far. Abu Ja'far. Apa ya Ustaz? Wala ya murukum. Wan Nabi sama ya Ustaz? Sama-sama. Nabi sama. Dengan Sama. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين Nabi. Wan Nabiyyi. والنبي Berapa panjang tak? Tak sama kalau seorang je. Wan Nabiyyi. Sama kan? Wan والنبيين Nabi. Wan Nabiyyi. Sama dengan Ibnu Katsir. أن تتخذوا الملائكة Wan Nabiyyi. والنبيين أربابا Okey. ويأمركم Ayat murukum. يا مشكور أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من Atainakum. Qalu Abu Ja'far baca ataina. النبيين لما apa Ya. Ustaz? Dia baca qalun Ataina. Abu Ja'far ibdal tak kepada tai kedua tu Oh. asalnya pada nunan, mana pada nun maftuhah. Jadi atainakum. Atainakum kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum Musaddiqul lima. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ليؤمنن به ولتنصرنه Latuk. Latu. mana latu? Latu minun dah sebelah. لتؤمنن به ولتنصرنه. Okey. Sekarang baca Abu Ja'far Ibnu Katsir tu. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما sama آتيناكم. Ibnu Katsir baca ataitukumu. Dah baca silah belum? Belum ya? Belum. Belum. Silah tu. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما Baik. An-Nabi'in lama. An-Nabi'in lama. النبيين لما آتيناكم
من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم مصدق لما معكم ليؤمنن La به tu. La tu minun. لتؤمنن به ولتنصرنه. Okey, sekarang baca. Lepas tu Terima kasih. Ibnu Kasir ataitukum ya Ustaz. Baca ayat itu cukup tu. Kau nak baca Wa sama juga. Betul. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما Pendek. Lama pendek. Lama ataitukum. لما آتيتكم من Jangan lama, ambil pada lama. Lama. Ustaz, Nabi tu idgham apa tu? An-Nabiyyi. Nabi kan? Oh ya, macam mana? Nabiyyi. Tadi dia baca 4 juga Nabiyyi. tak? Okey, tak. Baca Nabiyyi semua. Wa iz yang akhadha tadi. Allah. Okey, Surah. gini. Kena tukar jadi syadah tu. Nabi. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب Okey. وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن Datuk minun. Baca dia. sama Tak, Ibnu terima kasih. Katsir Datuk minun. mad kan Tak. Latu Ibnu Kasir ni. AJ Datuk. Mat. Ibnu Kasir. Datuk minun dah. Sebelah. lima ma'akum latu'minun bihi wa latansurunnah. Okey. Berjafar. Abu Jafar apa pula Ustaz yang ni? Tak lama. Atainakum sum. Lama atainakum. Lama atainakum. Lama atainakum. Huh? Lama atainakum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna Latu'minu. latu'minunna bihi wa latansurunnah. Okey. Qala aqrartum wa Kalau dia qala aqra. Idkhal wa tasir. Qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri. Okey. Dia baca Qala betul tu. aqrartum. Dia baca itu kan tu wa akhadtum. Sebenarnya. Wa akhadtum. Qala. Yang mana Ustaz? Yang belakang tu. Dia baca qala aqrartum wa akhadtum. Sudah. Ulang balik sudah. Qala aqrartum Pada baca wa Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Okey, itu sama Jafar lah. Sila. Sila. Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Okey, terima kasih. Ibnu Katsir. Qala aqrartum. Qala aqrartum wa akhadtum. Ini baca wa akhaztum seperti Hafs. Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Okey.
Ustaz. قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Habis Ustaz? Habiskan Ustaz. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله Tabaghu. أفغير دين الله Bukan yang يبغون tabaghuna. أفغير دين الله تبغون وله أسلم أي بودي panjang يبغون وله أسلم Tabaghuna. أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. Okey. Atah je untuk baca. وإليه يرجعون. Turja'un. Sadaqallahul azim. Minta maaf Ustaz. Bukan ya tata. Wa ilaihi turja'un. Oh, Ibu Jafar. Sama Abu Jafar. semua kalau sama wa ilaihi turja'un sebelah. Wa ilaihi istilah Ustaz. Bukan silah kita baca, tak silah sini kita baca wa ilaihi turja'un qulun. Wa ilaihi turja'un. Okey, terima kasih. Wa ilaihi turja'un. Sudah wa ilaihi turja'un. Wa ilaihi yurja'un. Wa ilaihi turja'un. Wa ilaihi turja'un. Okey, habis dah. Itu ingat tu kalau kita prepare ingat tu. Siapa dah baca Ya sebelum Ustaz, tapi saya prepare yang 84 sampai 80. Yalah kena prepare sebelum. Itu tempat saya tadi tu. Kau Ustaz kata tu. Semoga dapat buat tak persediaan awal dan terbaik, buat persediaan juga untuk baca 2 atau 3 giliran selepas giliran masing-masing. InsyaAllah Ustaz. Minta maaf Ustaz. Ustaz nak tanya. Untuk yang Abu Ja'far yang Latu Minu, boleh baca daripada situ terus tak? Instead of ambil pada lama. Patut Latu Minu sebenarnya. Kan, okey. Sebab tadi dia wakaf kat mak aku kan. Kena ambil situ lah. Okey. Balik kalau wakaf 5 sebenarnya patutnya Latu Minu tu macam cantiknya. Okey. Kan? Okey. Kalau kita nak betul-betul buat ikut kitab kita, Quran kita ni payah sebabnya nampak pendek-pendek semua. Kan? Jadi kita nak betulkan payah. Kalau ikut ni kena dia ada cara-cara dia lah. Cara dia kat mana kita kena berhenti. Tak apalah kita follow setakat yang boleh insyaAllah. Okey, next sambung siapa? Okey, saya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Pak Minah dulu. Pak Minah dulu. Saya dulu. Siapa? Pak Minah dulu. Saya dulu. Ya ke? Dia ganti Oh, ganti. Okey, boleh. Beres. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Ustaz. Selamat Raya. Okey, sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب Okey, pada wa Ishaq wa Yaqub. Habis tu wa Ishaq. وإسحاق وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم
لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Okey, Ustaz, kalau sila. apa Boleh. wama utiyamu Kita ambil pada wa ma'u. Boleh? وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Okey. Satu je lah Ustaz. Yang lain tak ada kan? Ni. Atau untuk siapa? Ibnu Katsir. Terima kasih. Okey. Sama juga wa ma'u. وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Okeylah, habis dah Ustaz. Okey, habis. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Kemudian ni Mukasid. Falan. Abu Ja'far aja kan? فلن يقبل منه وهو في الآخرة. Sekejap kita baca terima kasih. Minhu wa huwa. فلن يقبل منه وهو في الآخرة. Minhu wa huwa. فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Okey. Sekarang lagi. Habislah kan? Habis. Okey. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. يعني kalau Attaf boleh Ustaz. Sampai di kafaru. Baca pun. Baca. Nak baca tu. Silah. Imanihimu. Silah kena ambil pada wasyahidu tu. Pada awal. Wasyahidu. Tak lepas kan? Tak lepas. Tak lepas. Pada awal. Kaifah. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. Habis lah. Habis dah. Sama. Next. Okay Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Malaikati. Salah. La'nat. Boleh ambil nak Ustazah? Ustaz? Ambil pada mana ni? Tak perlu Ustaz. Saya ambil base dulu Ustaz. Alhamdulillah. Ulaika jazaohum anna alaihim la'natallahi wal malaikati wan nasi ajma'in. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون.
إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفارا فلن كفار كفار أستغفر إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم فلا يقبل ambil يقبل يقبل من فلا يقبل فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. Okay. Lepas tu saya ambil Wardan dulu Ustaz. Ke? Tak, silah kol. Ambil sila dulu. Okey, habiskan dulu. Okay. Berawal lah innal Okey. Innal kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Ya, ataf je untuk ambil Wardan. Falan yuqbala. فلن يقبل من أحدهم ملول أرض. فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض. Dia milul ardu. Milul ardi. Oh, dia ada tasdid Ustaz ya? Tasdid. Dia nakal pada Hamzah. Depan kan? Pada Hamzah dia milu. Milul ardi. Miluul. Kaul tak ada Hamzah hilang lah. Dia nakal Hamzah hilang. Milul ardi. Oh. Okey Ustaz. Falan yuqbala. فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض. Okay. فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. Okay. Habis Habis. Okay. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من الناصرين. Okay, bagus. Next sambung. Fazarina. Ada ke? Panjang ni. Tak ada rasanya. Tak ada. Tak ada. Itulah. Karamiah. Assalamualaikum Ustaz. Boleh baca ke ni? Saya ke baca? Yalah, orang lain dah. Boleh baca ke tak ayat ni? Boleh sebab nampak ganti kat Ramiah, tengok kat situ dia tulis. Dia ganti. Tapi ayat lain pula kan. Ini ayat lain. Tak apa Ustaz, boleh. InsyaAllah. Boleh. Kan Ramiah ganti Rashidah kan? Saya ganti si Rashidah, betul. Betul lah, betul. Sekarang giliran dia. Fazarina tak ada. Oh, Zarina tak ada. Sampai 96 Ustaz Boleh. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israil. Panjang? Ini dua wajah Ustaz Kata ini kolom biasa dulu. Kolom biasa dulu. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israil illa ma harram
إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة Taurah lu أن fathah. أن تنزل التوراة Pada min qabli. Baca ada من taklif pula. قبل أن تنزل التوراة Taurah. توراة Ustaz. Okay. Okay. من قبل أن تنزل التوراة. Oh, tapi. Okay. Okay. Baik. Ajar. Sekarang ambil Abu Ja'far Ataf. Ustaz. Tahu Abu Ja'far pula. Yang Israel ni Tak. ambil dua Tak. wajah Ustaz. Kau kena baca itu lah. Kena baca Ibn Katsir dulu. Ibn Katsir. Tunzala dia baca. Mana Tunzala. Ustaz? Jadi min qabli. Tunzala. Habis itu min qabli. Mana? Apa tak dia baca bukan tunzala. Tunzalat Taurah. Okey. Min qabli. Tak itu. من قبل أن تنزل التوراة. Okey. Baru baca Abu Ja'far. Okey, baru ambil Ja'far Ustaz. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل. Okey. Terus baca. Dua. Macam dua terus. Saya ambil daripada Lin-Nabi boleh Ustaz? Ambil pada Boleh. mana? Pada Ambil awal lah. pada awal. Pada awal. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. Habis Ustaz? Habis. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. إن كنتم Habis pada fatlu. Fatluha. فاتلوها إن كنتم صادقين. Okey, baca taklif pula. Oh, ini tak boleh baca taklif lah. Tak boleh Sini baca ambil silah, Ja'far. baca patah saja. Cukup dah. Okey. Mana sini ada apa ni? Abu Ada mak mufasil, fatluha ada. Kan, itu mak mufasil. Kuntumu itu mim jamak. Maka kita bertemu mim jamak, mufasil dan at-taurah. Maka bila kita baca dengan silah, baca fathah. Betul tu? Silah dengan taklir tak? Tak ada. Tak ada. Okey, betul. Sekarang baca Ja'far lah. Ambil Ja'far. قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وضع للناس Daripada mana tu? Daripada للناس lalladhi. للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Okey, bagus. Terima kasih. Baca. Habis kan? Cukuplah. Ya, betul. 26 kan? Okay, next one Siti Suhana. Saya Ustaz, mohon Okey. tunjuk ajar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج
البيت من استطاع إليه سبيلا. Okey. أمثلة. Daripada awal lah. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Okey. أبو جعفر. Abu Jaafar. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Okey. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. Tak ada apa tu sekarang. Ambil boleh yang 5. 5 tu kalau wakaf pun ada, tak wakaf tak apa. Okey, baik. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. Ambil وأنتم boleh? Ambil pada wa antumu. Sekejap, ambil pada ayat apa tadi? Ayat 99 ada. قل يا. Ambil pada tabghunaha. Okey, تبغونها. Ustaz تبغونها. Oh. Tabghuna. تبغونها عوجا وأنتم شهداء. Okey. وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Ambil silah kat situ Ustaz boleh? يردوكم. Boleh. يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Okey, bagus. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, cukup kot. 12.30 hari. Kak Zahriah sambung akhir bulan boleh? Minggu depan Ustaz. Minggu depan tak ada. 28 lah. 28 bulan lah. Tak apa, boleh. Okay. Boleh Ustaz. Ustaz kena prepare betul-betul lah. Kan, 2 minggu masa ni prepare betul-betul baca. Dah. Kita terus akan buat lagi, sambung lagi ayat tu. Kan, sambung lagi pada Kak Zahriah baca ayat berapa. Sambung ke bawah tu nanti boleh isi nama lah nanti Yang dalam isi nama. Kau lah Kak Zahriah nombor 2. Zahriah nombor 1. Nombor 2 lah. Nombor 1 orang lain. Siapa 1? Tak ada dah. Okay. Dalam 1. Atau lain tu ada 4 orang lagi 1. Takut nombor 1 Ustaz. Takut apa? Apa lah. Tukar dengan orang yang lepas akak tu. Tak ada berganja. Dia tak ada berganja sebab apa? Tak ada orang yang dulu kan. Itulah tak dulu. Depend. Okay. Jadi Kak Zahriah, Puan Siti Rohani, Cikgu Rohana, Jarokiah, Cikgu Goyah, Kak Yati, dan orang sambung lah. Bawah tu saya akan sambung ayat bawah tu, sambung lagi ayat bawah tu. Jadi boleh isi nama nanti insyaAllah. InsyaAllah. Prepare 2 minggu kan. Tak apalah. 2 minggu banyak masa nak prepare tu. InsyaAllah. Kalau boleh tu lah. Kalau boleh, kalau tak hadir, tulis langkah tu. Susah ke tulis langkah tu? Langkah tu? Susah ke? Agaknya tiba-tiba demam ke? Kadang-kadang emergency Ustaz. Emergency. Tak apa, kalau emergency tulis cakap lah. Tak pangkah pun. Cakap tu, tak boleh hadir ni. Cukup. Mesej je, kan? Saya tak boleh hadir. Cukup. Jadi orang ambil pangkah. Betul. Lupa. Jadi yang akan tu walaupun emergency, tanda dia tak hadir sebab Ustaz tanda je tak hadir, senang. nak panggil tu 2 minit juga kan. Satu lagi, prepare 2 atau 3 giliran sebelum. Selepas tak berikut. Selepas tak berlaku selepas kan, sebelum. Kalau orang nombor 1 tak payah prepare lah. 1 yang prepare. 1 sah lah. Tak ada prepare nombor 1 je lah. Kami 1. Itu untuk 1. Selalunya membaca 1 muka Ustaz. 1 muka. Banyaknya. Taklah prepare tu baca 1 muka je. 2 giliran sebelum. At least. 1 tak cukup.
Kan? Tak cukup. Ah, Kalau 2 atau boleh, 3. kalau 3, 4 tu daripada mula prepare. 2, 3. Kan? Betul. Okey, Sita sadaqallahu azim. rajin. Kita jumpa lagi Wah. lagi 3 minggu. Kita 2 tak minggu tahan lagi. tu. Tu raya pun dah habis nak bagi kat saya ni. Okay, ada soalan ke? Siapa ada soalan bertanya? Ustaz, Yang bertanya ada dia Hamzah. Ustaz. Tanya. Ustaz, yang ada Hamzah tu tak boleh ingat-ingat. Kena ingat Hamzah tu hanya qalu je. Kan? Qalu je baca Hamzah tu. Nabi'u. Nabi'i. Itu je. Kalau Dia Tafsir yang kedua. seorang saja baca Hamzah. Dia idgham ma'a tashil kan. Pertemuan ya. dua Hamzah. Ya. Kat mana tu? Satu Kat IT? kalimah, satu kalimah, dua kalimah. Tadi yang Puan Delan baca tadi qarartum tu. Kena jelaskan tu. Qarartum. Kena bagi qarartum. Dia idgham ma'a tashil. Kualitasnya sama Abu Ja'far dan Qalun. Panjang sikit. Qarartum. Qarartumu. Itu pun kalau berkasih pendeklah. Qarartum. Qarartumu. Betul kalau ha mati tu Ustaz. Wahwa. Wahwa. Mana nak baca dulu? Baca wah barulah Qalun. Baca qalun dulu. Qalun. Wahwa. Baca ha sukun. Ha mati dulu lah. Ha sukun betul. dulu. Betul. Tadi ada sahabat baca ikut itu. Itu yang Ustaz betulkan nak tu. tanya. Wahwa. Macam ni wahwa kan? Yalah. Wahwa sahabat baca wahwa. Tak usah betul kata dia wahwa fi. Itulah. Itu nak tanya tu yang. Kita punya kaedah ni qalun dulu Ustaz kan? Qalun dulu. Yalah. Cumanya besar Ustaz ni dia pakai ni dalam besar Hafs. Okey. Kalau mudah pakai besar sebersilah boleh ke? Sebersilah lah kot pakai. Sebersilah tu kecil sangat Ustaz. Ada Ja'far dengan tu. Ini sebersilah juga tapi dia punya tapak dia Hafs. Akak baca ini Asyarah. Asyarah 10 terus. Bagus. Saya buat masa ni baca Ashabus Silah. Boleh juga. Boleh baca tapi kecil sangat tulisan. Tak lewat silah kadang ketika silah apa pula yang Ustaz print itu, yang Ustaz itu, yang ya. Akak punya kecil. Ayat kolun. Kolun ni. Kolun punya lah. Ini adalah. Dia pakai kolun punya boleh juga. Ustaz ada dah silah. Akak punya ni kecil. Kolunnya. Ke lebih mudah pakai kolun punya tapak kolun. Yang kolun ni, yang kolun ni. Tak apa juga. Okey, kolun boleh lah. Nak cari yang tapak kolun. Macam ni juga tapi tapak dia kolun. Boleh? Itu boleh. InsyaAllah. Kan bukan cepat gitu kot. Baca itu. Yang kolun. Yang tapak dia kolun. Dalam tu kolun. Luar tu baru Ibn Katsir dan Abu Ja'far. Cuma je nanti Ustaz nak baca yang ini sebab nanti kita nak baca campur dengan lain. Campur dengan Yaakob ke. Tapi Ustaz bagi kat skrin okey dah. Cantik dah. Kena pakai yang itu juga. Hafs juga pakai kan. Tapi okey juga. Kalau kolun sebab apa pun kita sangat kolun kan. Dia ada tulis kat tepi Ustaz. Kolun. Nafiq. Boleh insya-Allah. Okeylah insya-Allah. Okey. Kalau mushaf yang Ashabul Qasas tu tapak dia apa? Hafs ke kolun? Siapa beli Ashabul Qasas? Tinggal rumah Pak Zahra beli tu Ashabul Qasas. Yelah saya tinggal kat rumah. Saya tak bawa sini. Ni kat mana tu? Ni saya ni kat PD. Kat PD rumah juga PD. Rumah lain, mana berdua. Dekat Marina Resort. Ya ke? Ya. Wah, hebat tu. Tarik. Kalau Ustaz datang ni, datanglah. Kalau saya ada kat sini. Ya ke? Jarang pergi PD ni. Ustaz, abang dah minta dulu ada tamu. Tak, kita baca doa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Selamat safar Ustaz. Assalamualaikum. Tidak dekat soalan apa Ustaz tanya ya?
KLT Ustaz, petang ni ada kelas tak? Ada, Warshap ada, waras. ada, ada, Ada ya?